Kena hati-hati sikit lah. Tengok hati tu. Kadang ni juga dia ada tak buang haji. Nanti ni terapa pun nantinya. Aduh. Santai. Nanti saja. Dalam dunia harping ini memang kena sentiasa berjaga-jaga. Dan kadang-kadang tu, setiap kejutan tu, sekadar imajinasi saja. Benar saya tak berlaku. Tengok malam ni apa lagi tu mesti aduh ganteng. Nanti je, santai. Ganteng juga pula. Dalam dunia harping ni, kita selalu kena bersedia. Dan kadang-kadang, kejutan tu hanya imajinasi kita je. Tetapi, malam ni, kita tengok siapa tahu apa yang akan datang. Setiap episod membawa anda ke dalam dunia yang jarang kita jumpa. Dari obses terhadap reptilia hingga dunia seni miniatur. Setiap hobi yang kita jumpa ada kisah yang luar biasa. Apakah yang menjadikan hobi ini begitu penting bagi mereka? Dan bagaimana ia mengubah kehidupan mereka? Ikuti kami dalam siri yang penuh dengan keajaiban, kejutan dan emosi. Semua ini hanya dalam Hobipedia. Hari ini kita akan bertemu dengan seorang peminat dalam dunia harping. Dunia ini boleh kata sebagai hobi harping yang memerlukan penelitian, dia perlu kesabaran, dia perlu pengetahuan dalam bidang ini. Dan bidang ini dia akan mencari amfibia, reptilia yang jarang kita jumpa. Dan pastinya tujuan mereka sebagai rujukan dan rekod untuk generasi akan datang. Inilah orang yang pakar dalam bidang ini. Dia kata orang yang perlukan pengetahuan yang tinggi, penelitian, kesabaran tu dalam bidang ini. Baik, sebelum saya tanya soalan yang lebih kepada bersifat teknikal, boleh tak saya nak tanya, saya rasa ini soalan yang paling penting. Boleh. Berapa kali dah dapat ular? Alhamdulillah setakat lah ni banyak kali dah saya kena betul. Yang badan berbisa ni? Tapi syukurlah kebanyakan yang memang tak berbisa lah setakat ni. Tak berbisa? Alhamdulillah yang tu. Abang Raya di sini, kalau saya lihat mungkin ini sebagai hobi, kan? Hobi atau abang lebih daripada hobi? Saya sebenarnya lebih kepada hobi sebab saya boleh kata kami lebih kepada hobi dan berserta kajian. Kajian apa mana macam herpetologis? Ya, betul. Kami juga buat koleksi data berkaitan ni lah, spesies ular dan reptilia ataupun amfibia yang kami jumpa. Jadi bila ambil data tu untuk kita sebagai rujukan tujuan generasi yang akan datang. Okey, harping ni bila kita kecilkan, sebenarnya kita nak mencari haiwan seperti ular dan katak. Tak kisahlah ular apa ataupun katak jenis apa pun. Tak kisah ular tu senang dijumpai ataupun tidak. Selagi dia dalam keluarga reptilia ataupun amfibia, itulah kita subjek. Salah satunya tujuan kita untuk mengajak orang awam lah tentang binatang-binatang berbisa ni. Kebanyakan orang faham binatang ni bahaya untuk kita, tapi sebenarnya kalau kita lebih mengenali, dia sebenarnya taklah sebahaya yang diceritakan. Sangat risau. Kadang-kadang rasa macam bila dia pegang ular
ular tu, saya rasa macam takut. Tapi itu kan hobi dia kan, jadi saya kena terima juga. Saya beranikan diri juga. Kadang-kadang dia ajak saya pergi minta tolong pegang untuk dia shoot gambar tu. Dalam bidang ni, penglibatan abang dah berapa lama dah? Saya ni lebih kurang 6 tahun dah. 6 tahun dalam dah. keadaan ni. Saya bermula dengan orang cakap dengan sekadar minat, dan lah ni dah jadi satu kerja dan juga hobi. Dia jadi satu pekerjaan. Pekerjaan juga. Kita berada di negeri Perlis ni, pastinya akan kita dapat telusuri dengan lebih mendalam lagi kan? Okay. Satu lagi, Perlis ni lebih unik daripada negeri-negeri lain sebab kita ni bersepadan dengan negara Thailand. Ya. So banyak barang yang tak ada di negeri lain ada di Perlis saja. Tahun lepas saya ada baca satu berita bahawa mereka ada jumpa satu penemuan ular batu kapur. Setahu saya yang hanya ada di negeri Perlis dan selatan Thailand. Ya, betul. Ular kapak, batu kapur, alis mata. Pun nama dia panjang sikit. Nama saintifik dia apa? Trimeresurus silaris. Baik penonton, sebenarnya sepanjang perbualan saya dengan Abang Raya ni membuatkan saya rasa minat semakin mendalam untuk nak tahu dunia harping ni. Dan pastinya dunia harping ni mesti ada banyak lagi yang misteri yang belum terungkap yang saya perlu dalami dengan lebih lagi. Jadi apa yang Ryan buat sekarang ni, ambil gambar dan berkongsi pada orang awam ni, sebenarnya bukanlah untuk niat menunjuk lah. Dia lebih pada mengajar. Sebab macam orang awam, diorang tak fasih berkenaan ular, katak, lagi-lagi haiwan berbisa kan. So itulah dia cuba sampaikan pada orang awam dan mengajar pelajar universiti lah. Sokongan saya banyak menemani dia bila dia pergi ke hutan. Jadi saya pun rasa macam ni dulu bukan hobi saya macam tu. Sekarang ni saya rasa hobi tu saya minat. Minat lah. Saya berjumpa dengan Raya ni sejak zaman sekolah menengah. Masa tu dia pun dah terdedah dengan kehidupan dia lah. Dan kami terpisah semasa dia bekerja mendapat jawatan askar selama 8 tahun, dan kami bertemu semula dekat di dalam hutan. Semasa kami bertemu tu dia adalah cuba mengajak saya dengan aktiviti harping ni, dengan mengenal lebih dekat lagi dunia harping. Sejak daripada tu saya kenal dengan Raya ni, banyaklah saya kenal lagi ular, lagi laba-laba, serangga. Dia banyaklah membantu orang-orang lain. Dunia hobi yang luar biasa, setiap detik penuh warna.